Jalan utama ataupun jalan dalam Tanjung Malim, Sungai Panjang. Masuk ke dalam. Bila melihat signage ini, kedai songkok, ikut sahaja terus ke dalam dan belok kiri. Kedainya terletak di sana sahaja. Ini adalah kawasan IKS Merbau Berdarah. Dahulunya adalah pusat giat mara, telah berpindah ke Sungai Besar. Di sana adalah Dewan Hala Cara Baru Sungai Panjang. Perusahaan songkok Laman Malaya, Songkok Malaya. Saya beli songkok dekat sini. Tempah minggu depan baru datang ambil. Banyak jenis songkok yang ditawarkan. Pilih saja. Tepuk dada, tanya selera. Pekerjanya pun ramah. Boleh berunding dan diajak bersembang, berkongsi berkaitan dengan jenis-jenis songkok. Boleh datang dekat sini, Laman Malaya, untuk mencari songkok Malaya. IKS Merbau Berdarah dalam daerah Sabak Bernam. Inilah dia. Ciao.